Buka muka tak ada masalah. Alright, Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita, mulakan sesi perkongsian pada malam ni. Saya akan sedikit berkongsi mengenai panduan pengisian HLP. Antara sebab saya nak share malam ni adalah, saya anggap ni sebagai repay back lah kepada KPM sebab saya antara, yang terpilih pada tahun lepas. Tahun ni dapat HLP tahun ni tapi permohonan tahun lepas lah. Dan harapkan dengan sharing malam ni boleh guide dan bantu you guys lah. Sebabnya masa saya isi dulu memang tak ada guidance. Saya rasa macam okey, perlunya ada someone yang guide ataupun panduan dah untuk isi ni. Dulu masa saya isi tu pakai langgar je dan alhamdulillah dapat. Nak dijadikan cerita dapat. First time isi dapat. Dan tak ada dalam pemikiran saya pun untuk saya sambung belajar sebelum ni. So bila dah dapat tu langgar je lah. Jadi saya nak kongsilah. Kemungkinan ada yang dah plan nak sambung dan sebagainya. Kita tengok hari ni, kita akan tengok apa syarat-syarat untuk apply dan juga apa you guys kena ready dan apa yang akan berlaku selepas pada tu lah. Ni benda-benda yang saya tak dapat masa saya mohon HLP. Itulah yang saya akan kongsikan pada malam ni. Okey, yang pertama, tawaran HLP ni mungkin you guys dah tahulah dia ada 4 jenis. Satu HLP ataupun dipanggil juga hadiah latihan persekutuan ataupun juga cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa. Tu nama dia panjang, nama asal dia CBBP-DB. Dan yang keduanya adalah CBBP-TP. Yang ni cuti bergaji penuh juga tapi tak ada beasiswa. Tiada beasiswa. Dan yang ketiga HLPS. HLPS ni hadiah latihan persekutuan separa. Maksudnya dia belajar hujung minggu kan basically. Sambil belajar sambil bekerja. Yes, itu dia HLPS. Dan sepada ni di bawah kategori dadah, saya tak tahu in detail. Dia bawah ada kaunselor ke bidang bahagian dadah tu sendiri. Dia sama HLP juga rasanya. Tapi dia bahagian lain, kaunseling lah. So untuk kalau sebagai cikgu, kita ni ada 3 tawaran ni lah, HLP ataupun CBBP-TP ataupun HLPS. Dan persamaan HLP dengan CBB tanpa beasiswa ni adalah kedua-duanya kita dapat gaji, kita dapat cuti, of course, cuti untuk belajar, dan kita dapat juga allowance. Allowance dia menarik jugalah. Semua cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat dalam berdasarkan tempat universiti yang kita pilih tu. Ada yang 800, ada yang 900. Kategori A 900, kategori B tak silap saya 800 setiap bulan. Dan allowance ini dibayar 4 bulan sekaligus. Dia tak kacau gaji kita tapi dia bayar sekelompok pada 4 bulan sekali. 4 bulan sekali dalam setahun. So 3 kali bayaran. Dan HLPS dapat gaji seperti biasa, bekerja kan, dapat gaji, dapat allowance. Kalau tak silap saya akan dapat pelepasan, surat pelepasan untuk tidak terlibat dengan aktiviti sekolah pada hujung minggu lah terutamanya sebab kita dianggap sebagai pelajar. Pelajar universiti, kita ada urusan luar. Jadi tugas-tugas berat tak diberikan. Dan pengalaman saya kalau boleh tolaklah kesemua ni, HLPS dan CBBP-TP ni. Sebab kadang-kadang ada cikgu yang mohon, dia rasa dia tak layak untuk dapat HLP. Dia rasa dia tak confident, dia mohon HLPS. Tapi sangatlah seksa sebab kerja kena buat. Lepas tu kena pergi belajar lagi. So cadangan saya teruskan dengan HLP sahaja. Okay? Teruskan dengan HLP sahaja. Kenapa HLP? Saya cerita kenapa HLP. Saya nak cerita dulu. Kenapa HLP? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun ada niat masing-masing kenapa nak sambung belajar lah. Ni untuk saya sendiri, kenapa saya pilih HLP pada waktu dan ketika itu adalah yang pertama sekali saya penat berada di sekolah. Saya dah mengajar lebih kurang 10 tahun. Start daripada 2015 sehinggalah 2025 lah. And then pada satu tahap tu saya rasa saya dah
Kalau saya teruskan dengan aktiviti-aktiviti harian saya seperti biasa, saya akan collapse. So, dengan aktiviti luarnya, maksudnya dengan JPN, KPM dan sebagainya, saya rasa saya akan collapse. So, saya sangatlah memerlukan break, dan SLP menawarkan benda tu dan saya just try. Try dapat. Dan yang kedua, kita tukar peranan kita lah. Kalau sebelum kita dapat SLP, sekarang lah kalau cikgu-cikgu sekarang ni adalah sebagai pelaksana. Kita nampak kita dalam circle sekolah. Everything pasal pendidikan kita nampak dalaman je. Dan sekarang ni kita keluar kepada kelompok ni, kita tengok pendidikan daripada pandangan luar. Yang ni sangat ketara lah bagi saya bila mana saya banyak masa di rumah, saya lepak dengan orang kampung, especially kat situ saya nampak sudut pandang yang berbeza. Orang kampung pandang pendidikan sekolah macam mana, yang kita di dalam kelompok sebelum ni dalam guru ada pandangan yang tersendiri. Dia ibarat kita berada dalam circle kita sendiri yang syok sendiri. Bila dengar daripada orang luar, kat situ kita nampaklah realiti pandangan luar. Kenapa ada kecaman tertentu terhadap orang-orang tertentu, kat situ saya nampak. Dan yang ketiganya, peluang cikgu-cikgu. Semestinya bila mana kita dapat SLP, kita ni adalah anak emas kepada KPM lah. Anak emas kenapa? Sebab kita adalah sponsorship. Kita di bawah tajaan KPM. Kalau di bawah tajaan KPM ni, of course KPM akan jaga. That's it. Dia akan jaga dari sudut, lepas ni saya akan sambung lah. Selepas habis SLP ke mana hala tuju tu dan sebagainya kan. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya bersama dengan Razi Jidin, bersama dengan Radin, pegawai politik YB KPM itu, dia cerita dalam KPM hanya 1% saja, daripada 480,000 cikgu ni, hanya 1% je yang ada sarjana dan PhD. 1% je, dia kata 1% je, lebih kurang lah 100%. Jadi tak ramai. Jadi bila mana tak ramai, sebab tak ramai mungkin ada yang dah keluar daripada KPM sendiri, dah ada PhD, takkan dia tak nak jadi cikgu lah. Dia ambil peluang-peluang luar lain. Jadi kat sini bila mana kita masih lagi berada dalam KPM, kita anak emas KPM dah. Dan yang terakhir bagi saya, kenapa saya sambung belajar juga adalah untuk saya mendalami ilmu bidang yang saya mula rasa jatuh cinta lah sepanjang 10 tahun mengajar. Maka ada satu part dalam bahasa tu yang saya rasa saya macam, I want to explore this lah, saya nak explore benda ni. So, which is why I choose HLP. Dan saya juga tak nak dah terikat dengan sekolah, tak nak ada gangguan tugasan apa-apa. So, HLP memberikan ruang sepenuhnya untuk saya belajar dan fokus. This is why I choose HLP. And I think you guys pun sama lah kot. Kalau you guys nak break, saya faham lah. Nak break daripada sekolah kan, letih lah duduk sekolah, kena gini-gini. Yes, HLP sangat sesuai. Alright. Rasanya ramai dah buka benda ni, buka pada 18 hari bulan kalau tidak saya, baru sahaja dibuka. Kalau pergi kepada e-penawaran, inilah benda pertama yang anda akan nampak. Benda ni tak diberi taklimat pun, dia hanya ada dalam panduan. Jadi kita perlu baca sendiri dan sebagainya. Dulu saya nak isi struggle gila. Saya ingatkan mudah je, apa benda lah, banyak benda rupanya kena bersedia. So hari ni kita akan go through this one lah, malam ni. Jangan fikir lagi pasal uni ke apa ke. You nak pilih uni mana, kena pindah rumah, apa benda tu, abaikan dulu. Sebab once kalau awak dapat tawaran ni, you can reject it, no problem. Kalau rasa macam sukar dan sebagainya, even after lepas interview pun boleh lagi nak tolak tawaran ni, tak ada masalah. So teruskan saja cuba-cuba, no problem. Okay, nak tanya, mungkin ada yang tak tanya dalam awal-awal dulu, bila saya ditawarkan untuk isi benda ni, saya rasa saya tak layak lah. Dan ramai rasa tak layak pun, kan. Tapi dia punya syarat minimum sangatlah simple. Tak payah pun. Yang pertamanya dia mestilah DG 41 dan kat atas lah, dilantik dalam kalangan guru sendiri. Cikgu lah, saya fokus pada cikgu kan. Asalkan ada DG 41, DG 9, then you are allowed to fill in this form. Dan dah berkhidmat lebih 3 tahun dan disahkan jawatan. Tu je. Kalau tahu awal-awal ni, lepas 5 tahun tu saya dah isi dah sebenarnya. Tapi bukan tak tahu.
rasa macam tak nak. Sebab kita sayang kepada mungkin jawatan ke apa ke yang ada di sekolah tu, kita tak nak, kita dalam comfort zone kan, tak nak keluar. Tapi sebenarnya syarat dia gitu je. And then umur mestilah kalau PhD tak lebih daripada 45 tahun. Kalau untuk sarjana tak lebih daripada 50 tahun. So mostly layak lah. Layak. Dan markah PBBP kita tu tahunan mestilah 85 dan ke atas. Bermula tahun 2023, 2024 dan juga 2025. Untuk 2025 ni mungkin tak keluar lagi. So dalam borang tu saya tengok dalam panduan dia kata boleh guna keputusan 2022, 2023 dan 2024 untuk pengisian. Tak ada masalah. Gunakan saja. Ni untuk pengisian. Dan pastikan juga masa ni kita kena kutip balik lah semua maklumat ijazah sarjana muda kita dulu. Masa yang degree kita dulu tu, kalau boleh sediakan satu file khas untuk HLP ni. Letak je salinan, transkrip, sijil-sijil yang berkaitan surat lantikan dan sebagainya, letak dalam satu file. Sebab ini akan memudahkan anda pada sesi interview nanti. Lepas ni tak sakit kepala. Ni masa cuti ni gunakan peluang ni. Sebab lepas pada anda isi ni, anda akan lepas baca buka je sekolah, anda akan sibuk. Totally. Sebab saya pun, pengalaman saya memang saya tak ingat terus yang saya isi HLP ni. Sehinggalah pada hari nak check result tu, kata, lupa pula aku isi. Bila kawan cakap, Syahrir kau dah check belum? Kata, lupa nak check. Bila check tu baru macam, lupa pula dah isi orang. Jadi kalau boleh letak dalam satu file benda-benda ni. Letak salinan pun okey. Dan juga isytihar harta lah. Dalam tempoh sebulan dia bagi untuk isi ni, settlekan e-operasi, Hermes, lengkapkan yang mana tak lengkap, GCR kan. Dan ramai juga yang kita ni takut nak isi sebab katanya, aku tak ada sumbangan apa sangat, aku tak ada anugerah, maka ni aku tak boleh isi. Tak. Untuk HLP, untuk sambung belajar ni, dia tak ambil kira pun benda-benda ni. Even hatta kita ni JUK ke, JU apa-apa ke, dia benda tu tak memberi makna kecuali dia ada kaitan dengan apa research ataupun study yang kita nak buat. Yang tu boleh menyumbang saran. Yang kalau setakat dapat anugerah PLC setiap tahun, APC setiap tahun ke apa ke, dia tak mendatangkan apa-apa makna. Jadi jangan risau kalau tak ada apa-apa sumbangan. Don't worry. Okay. Lompat bidang. Contoh, saya bidang TESOL. Tiba-tiba bila nak pilih master ataupun PhD, bidang lain. Bidang apa? Contoh bidang kaunseling ke, pembelajaran kanak-kanak ke, boleh ke tak boleh? Boleh, tapi sedikit kena convincekan panel lah. Kena yakinkan panel. Sebab saya ingat saya ada seorang kawan saya tu, dia TESOL tapi dia ambil pendidikan khas. Dalam interview ditanya soalan simple je. Dia tanya berapa buah sekolah pendidikan khas di Malaysia. Dia tak boleh nak jawab. So bukan tak boleh, kita perlu fasih dan mahir dalam bidang yang kita pilih. Okay, itu berdasarkan kelayakan ni, saya rasa boleh kata seluruh cikgu Malaysia layak lah. Seluruh cikgu Malaysia layak, tak ada masalah. Even kalau ada tahun yang you tak dapat 85 tu kan, boleh negotiate lagi sebab dia ambil purata. Okay, that's it. 3 tahun, disahkan jawatan, umur tak lebih 50 tahun, markah PBB 85 ke atas. Ada ijazah sarjana muda dan beres. Okay, saya kena bagi tahu. Yang ni saya kena bagi tahu sebab tempoh ni bila nak mohon kita dah kena rancang lah apa yang akan berlaku sekian. Kena ada gambaran sedikit kan. Sebab takut kan isi takut menyesal kemudian hari. Jadi nak cerita sedikit. Untuk PhD lebih kurang ni yang terbaru saya dapat, mungkin akan perubahan sebab ada katanya yang sebelum-sebelum ni PhD 4 tahun. Dan yang last year batch saya ni yang terbaru dia hanya bagi 42 bulan saja cuti ataupun lebih kurang 3 tahun 5 bulan untuk habiskan pengajian. Ya, betul, teruskan.
Untuk PhD dia tak ada, dia hanya sampai 3 tahun 5 bulan saja. Dia tak ada sampai 4 tahun. Tak ada dah. Itu saja. Dulu ada ke tak silap? Ada yang query lah pasal benda ni. Dalam kertas tu. Tapi sekarang rasanya tak ada kot. Dia dah limit kepada 3 tahun 5 bulan. Dan juga untuk master, dia bergantung kepada universiti. HLP memang betul bagi 2 tahun. Tapi ada universiti yang setahun setengah. Ada universiti yang 24 bulan, 22 bulan. Itu bergantung kepada universiti, cuti selama mana. Tapi dalam kepala kita letak 2 tahun sahaja. Simple lah. Dan kenapa benda ni penting? Sebab selepas habis 2 tahun, you dah kena rancang nak pergi ke mana sebab kita wajib untuk balik berkhidmat kepada KPM. Okey, yang ni saya cerita. Okey. Adakah reposting? Ya, reposting. Tapi bahagian tajaan selepas sahaja kita, contoh kita lulus lah kan, dapat HLP, kita akan ditukarkan ke bahagian tajaan lah, bukan lagi di bawah terikat dengan sekolah. BTP, bahagian tajaan apa? Pelajar apa entah. BTP. Dan bahagian tajaan ni 6 bulan sebelum kita tamat, kita perlu isi satu borang. Dalam borang tu kita dibenarkan untuk memilih kita nak sambung berkhidmat di mana. Sama ada di bahagian di KPM ataupun nak jadi lecturer di IPG ataupun nak kembali ke sekolah ataupun kita ada tawaran-tawaran lain. Contoh di KPT untuk jadi lecturer di universiti awam ataupun mana-mana tempat lain. Yang tu kita boleh negotiate bawa surat tawaran tersebut kepada bahagian tajaan, hantarlah post dan dia akan uruskan. Dalam kata lain, tak semestinya kita kembali ke sekolah. Tapi kalau nak balik ke sekolah pun boleh. Nak balik ke sekolah yang sama, boleh juga kena deal dengan PPD. Setahu saya, kalau kita nak balik ke sekolah yang berdekatan dengan rumah, memang terus direct ke PPD supaya dia boleh hold nama kita. Jadi jangan risau pasal reposting. Sebab dengar macam-macam cerita sebelum saya mohon tu, ada yang cikgu cakap, oh akan reposting Sabah Sarawak lah, apalah. Benda ni menakutkan saya sendirilah sebenarnya. Sebab kita dah ada family, dah settle down di tempat kita kan. Tiba-tiba nak kena berubah, masalah juga. Tapi sebenarnya benda ni bukan satu benda yang perlu you guys risau lah. You guys boleh arrange sendiri. Alright, settle? Okay. Ni benda yang selepas di login masuk penawaran. Isi seperti biasa, bla bla bla, tempat berkhidmat, status pengajian, kalau tak ada dan sebagainya. Rasanya dah masuk dah, you guys dah masuk kan? Okay, jom kita go page by page inilah benda mula-mula yang saya ingatkan simple je. Macam tapi lama jugalah nak isi. Ingatkan simple tapi rupanya agak kompleks lah. Yang pertamanya kalau kita tengok mood pengajian. Bagi orang yang dah lama tinggal dunia akademia, dunia universiti ni, saya rasa untuk sambung belajar tu tak tahu dah apa benda. Ada mood penyelidikan, ada mood kerja khusus, coursework, mix, apa benda ni kita tak tahu. So masa saya isi pun saya tak tahu. Saya just go random gitu je. Jadi nak cerita kat you guys ni ataupun mungkin you guys ada yang dah tahu, dia ada 3 mood pengajian lah. Saya fokus kepada sarjana untuk PhD boleh tanya lepas ni Fatul. Ada 3 jenis mood. Yang pertama kerja khusus, yang kedua penyelidikan dan yang ketiga mixed mood. Mixed mood ni apa? Campuran antara penyelidikan dan juga kerja khusus. Okey, apa beza dia? Okey, beza dia sangat bagi saya ketara lah. Coursework kena pergi kelas. Sama ada physically ataupun online, itu bergantung kepada universiti. Itu bergantung pada universiti. Setahu saya setakat ni kawan-kawan saya yang dapat coursework, yang apply coursework mood, kelas dia hanyalah dalam 3 hari seminggu je. Tak lama. Dan kelas pun kebanyakannya petang. Pukul 5 hingga pukul 7 kadang-kadang ataupun pukul 7 sampai pukul 10 malam. Online lah, kalau online lah. Online ataupun dan juga ada yang kena pergi, ada yang online je. Tapi
kadang-kadang dengan cerita kelas mereka pun tidaklah 3 jam tu 3 jam betul-betul. Dia bergantung kepada pensyarah. Kenapa dia universiti buat macam tu? Sebab dia nak gabungkan kita dengan yang ambil part time ni. Ada certain pelajar ni yang sambung belajar sambil bekerja. So dia gabungkan kita dalam grup tu lah. Dalam grup tu. Berdasarkan bidang masing-masing kan. Jadi coursework selalunya akan ada kerja khusus, assignment, presentation, gitulah. Dan ada exam bergantung kepada kursus yang kita pilih. Okey, bezanya pula dengan penyelidikan ni all by yourself. Inilah benda yang saya ambil. Nak kata susah tu tak, tapi dia sentiasa penuh dengan kerisauan. Takut tak sempat. Everything kita belajar sendiri. Apa yang best? Apa yang best adalah kita tak terikat dengan kelas. Contoh saya ambil UiTM. Kalau di UiTM, kelas yang wajib saya hadiri adalah kelas untuk buat penyelidikan je. Dia ada 8 modul macam EPSA dan saya hanya perlu habiskan modul tu dalam tempoh berapa hari 8 hari ke seminggu macam tu. Dan selepas pada modul tu tengok online lah, tengok video, jawab soalan. Tengok online, tengok video, jawab soalan. And then selepas selesai dapat saja CJ yang kita dah lulus modul penyelidikan, maka 100% kita di bawah supervisor. Supervisor kita lah yang akan menguruskan research kita tu sehingga kita viva. Kalau coursework tak ada. Coursework hanya mungkin assignment, mungkin exam. Itu saja. Dia tak sakit kepala sedikit dan tak wajib untuk kalau di UKM tak silap saya kena publish juga satu paper. Kalau di coursework ni ada certain tak ada, UPSI rasa tak ada kot. UPSI tak ada. Kebanyakan coursework ni di UPSI ramai. Kawan-kawan saya, batch saya di UPSI setahu saya ramai. Penyelidikan bersepah lah di universiti sebab dia hanya bergantung kepada SV. Kalau dapat SV yang cakna, alhamdulillah. Alhamdulillah pun begitulah. Kita belajar sendiri. Tapi jangan risau sebabnya masih ada kelas-kelas yang berbayar. Kelas berbayar ni kalau kita rasa kita tak cukup ilmu bab certain bahagian tu, boleh join kelas tu lah. Itulah function allowance yang kita dapat. Dan yang mood yang ketiga adalah mixed mood. Mixed mood ni dua-dua. Kelas pun kena pergi, thesis pun kena buat. Jadi saya berdasarkan pengalaman kawan saya, dia ambil mixed mood di USM, pening. So saranan saya, kalau ambil, pilihlah sama ada penyelidikan ataupun kerja khusus. Kalau ada impian untuk sambung PhD, maka saya sarankan untuk teruskan dengan penyelidikan. Saya rasa boleh je. Simple macam ni je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan ni adalah seorang yang boleh handle tugasan-tugasan di sekolah dan di luar sekolah dengan jayanya, maka ambillah penyelidikan. Sebab for sure you guys ada disiplin tu. Dia nak disiplin je benda ni sebenarnya, penyelidikan ni. Asalkan follow schedule, then you okay. Dan of course penyelidikan, bila kita urus masa kita sendiri, kita fleksibel lah. Bila-bila nak study hari ni, rasa malas hari ni, nak tidur kejap ke, nak pergi situ sini, kita boleh uruskan sendiri masa kita. Itu beza dia. Yang ni saya tak dapat masa saya isi dulu. You guys dapat, alhamdulillah lah. Saya tak dapat. Jadi yang ni penting. Sebab bila dah decide, contoh dah lepas interview, hantar pula permohonan universiti, dah disahkan dapat surat tawaran daripada BTP, once dah dapat mood ni, tak boleh tukar dah. Jadi fikir betul-betul nak yang mana. Okay? Alright. Tu yang pertama, mood. Yang kedua, bila kita masuk saja mood pengajian, jenis program tu dalam negara lah. Kalau sarjana dalam negara, PhD ada luar negara, ada dalam negara. Dan seterusnya ada kluster. Kluster ni pun saya tak tahu masa tu. Dia ada 3 jenis kluster. Yang mana sesuai untuk anda? Okey, jom kita tengok. Yang pertama,
kepakaran pendidikan. Okey, saya cakap yang pasal pengajaran dan pembelajaran bilik darjah dulu, baru nampak sikit. Okey, pengajaran dan pembelajaran bilik darjah ni, kluster pengajaran dan pembelajaran bilik darjah ni, dia berfokus kepada apa yang berlaku dalam kelas. Let's say kalau you guys biasa dengan kajian tindakan, okey, kalau you guys biasa ataupun pernah buat kajian tindakan, rasanya benda ni sangat membantu. Dia berfokus kepada apa yang membuatkan pelajar tu lebih efektif. Dia lebih kepada apa yang berlaku antara guru, murid dan guru. Dia lebih kepada benda tu. Kluster pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lah. Awak akan lebih teroka bidang pedagogi, cara nak mengajar dan sebagainya. Berbeza dengan kepakaran pendidikan. Kalau kepakaran pendidikan ni dia bigger scope sikit. Dia tengok daripada atas. Contohnya dari sudut polisi semasa dan apa yang berlaku di lapangan. Dia tengok dari sudut bird's view lah. Dari sudut atas. Itu beza antara pengajaran pembelajaran bilik darjah dan juga kepakaran pendidikan. Kalau kepakaran pendidikan ni, you akan sebanyak sentuh mengenai polisi semasa ataupun teori yang digunakan lah. Gitulah lebih kurang. And then yang ketiga, dia ada juga kepimpinan dan pentadbiran. Kepimpinan dan pentadbiran ni berfokus kepada pengurusan organisasi ya. Kalau you guys berminat untuk nak ceburi bidang pengurusan organisasi, cara nak handle organisasi macam mana, contoh minat ke arah pengurusan sekolah, pengurusan PBD, pengurusan JPN, benda tu boleh teroka. Dia open je, tak ada masalah. Kalau daripada TESOL nak pergi bidang lain, nak lompat ke pimpinan pun boleh. Asalkan you mahir dalam bidang tu dan juga you ada nampak, you tahu nak buat apa. Okay, dan semua ketiga-tiga bidang ni, saya dulu tak tahu kalau you guys ada kawan-kawan lecturer, pensyarah, supervisor lah yang you kenal, cuba dekati dan tanya dia. Mereka sangat terbuka untuk tolong. Sebab mereka lebih mengetahui dan fasih mengenai benda ni. Kita di bahagian guru, benda yang kita fikir sangat berbeza dengan lecturer sebenarnya. Di dunia akademia ni lain. Okay, lepas ni saya akan explain detail yang tu. Okay, tu kan. So 3 benda tu lah. 3 benda ni, so you guys need to know. Alamak, sampai ke? Okay. You guys need to know you nak yang mana? Nak fokus kepada kepakaran ke, nak fokus ke kepakaran pendidikan ataupun nak fokus kepada PDP dalam kelas. Gitulah lebih kurang. Kalau ada soalan tanya je, no problem. Seterusnya, kalau tengok selepas isi maklumat program kita tu, maklumat peribadi pasal diri you all lah. Dan sediakan juga, kalau boleh bersiap sedia terus dengan maklumat-maklumat yang ada lah. Tarikh lantikan bila, tarikh mengesah jawatan bila, isytihar harta bila, dan juga maklumat ijazah sarjana muda sebab kena isi ni kan. Di sini. Bersiap juga dengan ni tarikh-tarikh penting. Maklumat perkhidmatan ni sangat penting lah. Sediakan terus, letak dalam file. You punya surat lantikan, you punya surat pengesahan. Untuk rujukan pada masa hadapan. Masa interview nanti dia nak benda ni. Okay. Untuk maklumat pencapaian, dalam ni ada juga yang saya sebutkan tadi tak penting pun. Bukan tak penting lah. Ada okey, tak ada pun tak apa. It's okay. Tapi kalau ada dan boleh membantu research you, sangatlah membantu. Sangatlah bagus. Contoh, saya bagi contoh pengalaman saya sendiri. Saya adalah koordinator debate untuk Kelantan dan juga banyak terlibat dengan public speaking. Jadi, nak ambil Grab. Okay. Jadi, bidang yang saya fokus mengenai speaking pelajar.
Gitulah lebih kurang pasal macam mana nak integrasikan public speaking dan debate dalam pengajaran dalam bentuk polisi. Jadi apa jawatan saya sekarang itu sangatlah membantu research saya. Jadi dia boost lah. Jadi kalau ada benda yang you guys buat dan berkaitan tu, letaklah, letak. Kalau tak ada pun letak je sekadar ada. Dia tidaklah wajib. Kalau ada, okey. Tak ada pun tak apa. Okey? Letaklah yang 3 tahun ke belakang lah. Jangan letak zaman sekolah rendah. Okey. Bagi yang pernah, ni ada kalau you guys sebelum ni ditaja oleh KPM untuk belajar dalam degree ke apa ke, isi. Untuk makluman dia je ni, tak ada apa pun. Dan last sekali, okey jom kita tengok. Dalam maklumat program, kalau perasan di bahagian bawah tu, yang ni, ruang ni. Ruang ni, inilah yang you guys kena buat. Abstract ataupun kena explain apa you nak buat research apa, you nak study pasal apa. Okey. So yang ni lah akan jadi penentu sama ada you guys lulus ke tak untuk permohonan ni. Dan masa tahun 2025 KPM menerima 2,000 permohonan daripada keseluruhan dan hanya 1,000 sahaja yang layak dipanggil temuduga. Daripada 1,000 temuduga tu hanya 483 orang sahaja yang lulus. Jadi penentunya di sini. Penentunya apa yang you buat lah. Untuk saya yakin kalau you tak letak ada sebab saya tanya kawan-kawan saya tu ada yang sekadar letak tajuk dan sebagainya. Dia kena detail lah sikit. Dia kena detail sikit. Dia tak boleh sekadar letak tajuk. Letak tajuk saya memang tak lulus lah. Kena detail sikit. Lepas ni kita akan tengok apa benda. Yang pertama sekali kena type. Jangan copy paste di Spark. Di Spark kena type. Dan dia hanya minta kita tulis 1,800 aksara sahaja ataupun dalam kata lain lebih kurang 200.5 ke 360 patah perkataan dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan. So memang tak panjang. Saya masa tu struggle nak macam banyak benda nak tulis ni, struggle gila. Last kali guna ChatGPT, summarizekan, lepas tu salin balik lah lebih kurang. Okay. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak cari tajuk dulu? Okay. Tajuk bagi saya sangat penting sebab dia akan grab the attention. Kalau tajuk you biasa-biasa, dia takkan dapat menarik minat. So, untuk hanya lulus interview, kena ada tajuk yang sedikit bombastik. Sedikit bombastik tapi practical at the same time. Maksudnya, you janganlah nak selesaikan masalah dunia. Kalau master, dia cukup sekadar kita nak tackle perception. Perception. Contohnya perception teachers towards the usage of AI in the classroom. Pandangan guru terhadap penggunaan AI dalam kelas ataupun pandangan pelajar dan pentadbir dalam aplikasi ChatGPT dalam pembelajaran contohnya. Kalau master tu je levelnya. Kalau PhD je, you nak selesaikan masalah. You nak selesaikan masalah, you nak come up with solution. Okay. I cadangkan, of course, so you guys pun akan guna. Guna je, LLM ni ada, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Elicit. Tanya untuk kita brainstorm the idea. Senaraikan 5 tajuk penyelidikan yang terkini mengenai apa? You lah. Contoh you nak pergi kepada speaking ke, nak pergi kepada writing ke, penulisan ataupun pedagogi, teknik pengajaran yang terbaru ke. Gunalah kesemua yang ada, Elicit ke, guna semua yang ada untuk dalam tempoh yang sebulan yang ada ni untuk you guys brainstorm the idea first. Brainstorm idea dulu. Okay, daripada situ you guys tapis lah. Masa ni sebab for sure tajuk yang kita hantar ni akan berubah dari semasa ke masa. Even I sendiri pun daripada tajuk tajuk I hantar dulu sampai sekarang dah berubah banyak dah. Okay. Tak sampai lagi.
tajuk memang akan berubah sebab kita akan discover banyak benda-benda baru sepanjang kita belajar. So, dalam tempoh ni jangan risau nak ada tajuk yang perfect. Tak, dia takkan perfect. It will never be perfect. Even PhD pun dia selepas dia submit thesis dia pun bila dia tengok balik mesti ada pembetulan pun je lah. So, it will never be perfect. So, it's okay. Just pastikan tajuk you guys tu practical, relevant dan juga sound bombastic lah. Sound bombastic but practical to do. Kalau okay, yang tadi like I said, rujuk supervisor atau pensyarah universiti. Kalau you guys ada kenal mana-mana pensyarah universiti, teruskan. Tanya dia direct. Okay. So, tapi saya tak ada kawan-kawan, macam mana saya nak tanya? Okay, pensyarah ni dia sangat terbuka untuk menolong lah. Antara caranya, kalau di UiTM saya cakap di UiTM ni, awak semua boleh search je UiTM expert. UiTM expert ni, and then dia akan keluar website UiTM. Dalam tu cuba cari tulis je tajuk apa, nak catat pasal apa, and then akan keluarlah kajian-kajian ataupun penyelidikan yang telah dijalankan oleh pensyarah-pensyarah UiTM, contohnya UiTM kan. And then daripada situ buka aje profil pensyarah tu, dia ada nombor telefon dia, email dia. Maka kat situ kita berhubung lah. Berhubung pun bila panggil mereka ni perlu guna nama panggilan yang sesuai lah. Macam awal-awal kita cikgu kan, kita tak biasa dengan dunia akademia ni. Seingat saya kena sound ni tak panggil doktor. So bila nak bahasakan pensyarah ni gunalah title doktor, profesor tu. Jangan panggil puan lah. Dia macam makcik-makcik. I kena gitu. So you guys kita tak biasa, faham je. Kita tak biasa, tapi bagi mereka benda tu sangat penting lah. So teruskan saja, contact mereka, get in touch. Mereka sangatlah terbuka untuk membantu. Mungkin mereka ada, macam lecturer saya, supervisor saya, dia dapat grant untuk AI. So bila research saya ni berkenaan dengan AI, dia boleh guna peruntukan yang dia ada tu untuk bila nak buat survey lepas ni ke apa ke, dia guna peruntukan tu. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang mana kita dapat supervisor yang ada grant mengenai tajuk ataupun topik yang kita nak buat. Pentinglah untuk cari supervisor yang ada link dengan subjek kita. Okay. Lepas tu, yang ketiga, baca kajian terkini lah untuk brainstorm the idea ni. Cuba tengok macam mana nak baca. Okay, ni antara platform yang boleh digunakan lah, ataupun Google Scholar. Scopus boleh, WOS boleh, ataupun university punya library pun ada juga. Tulis je tajuk yang kita nak, and then kat situ kita tengok lah yang terbaru lah. Tengok 5 tahun yang kebelakang. 5 tahun yang belakang ni topik tu bercakap mengenai apa. Jadi go through all that and think you will get right topik lah untuk you discover. Yang macam I cakap tadi, perlu menarik, bombastic, but practical at the same time. And last kali, yang ni penting. Yang ni paling penting lah. Dalam banyak-banyak ni yang paling penting. Benda yang you pilih tu, topik you pilih tu mesti you minat. Tolonglah jangan ambil benda yang you tak minat. Sebab you nak hadap benda tu, kalau you buat penyelidikan, research, you nak hadap, nak baca artikel, benda yang you tak suka, sangat struggle. Pengalaman saya setakat ni lah, saya baru 3 bulan dalam tempoh belajar ni. Bulan 9 hari tu cuti, belajar. Ni bulan 12 kan, baru 3 bulan. I think sebab saya pilih topik yang saya suka, bila saya baca artikel yang berkaitan dengan apa yang saya buat, I'm so immersed into it. 2-3 jam saya baca pun I feel alive. I'm okay. Saya tak ada masalah. Dan saya ada terdengar bahawa ada seorang bekas HLP juga, dia dapat topik yang dia tak suka. Dan pensyarah dia tu tukar topik dia sebenarnya. Tukar dia punya tajuk. Dia dapat topik yang dia tak best dan dia rasa sangatlah tak seronok belajar. Jadi fikir you minat pasal apa, ataupun what is your field.
Kalau you suka dalam contoh explore in writing dalam kelas kan, menulis ke ataupun suka tengok motivasi pelajar, apa yang membuatkan pelajar tu berjaya dan tak berjaya dan sebagainya, benda-benda yang you perhatikan tu, so focus on that. Psikologi ke apa ke, focus on that. Try to pick on that. Starting from there, go to the ChatGPT, go to the use AI and then tengok kajian-kajian terkini mengenai tajuk-tajuk yang ada. Daripada situ, I think awak akan jumpalah topik yang sesuai dengan you all, dan kalau tak dapat in detail perfect pun, at least tak lari daripada topik yang you suka. Okay, jom kita tengok apa benda yang kena tulis daripada dalam abstrak tadi tu. Abstrak ni dia adalah ringkasan kepada kajian kita, tapi dalam for the purpose of permohonan awal ni, mesti ada tajuk, of course, letak tajuk atas, and then straight away kepada problem statement, penyataan masalah. Okay, kenapa you nak kaji masalah ni? Okay, masalah dia kenapa? And then literature review ataupun kajian sekarang lah. Kajian sekarang mengenai topik ni begini, tetapi you perasan ada kelompongan dalam data gini. Jadi saya bagi contoh yang saya punya. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah research design, ataupun you nak kutip data tu dalam bentuk apa. Maksudnya, okay, yang ni dulu I tak faham, sekarang I faham lah. Cukup sekadar macam ni je faham. Dia ada 3 jenis cara lah ataupun metodologi untuk dapatkan data. Yang pertama kuanti. Kuanti ni apa? Dia menggunakan nombor. Gitu je. Faham gitu je dulu. Nak cerita detail kan pening. Kuali ataupun kualitatif, dia berdasarkan bukan nombor. Dalam bentuk interview, dalam bentuk observation, dalam bentuk pemerhatian you kepada pelajar tu. Itu kualitatif. Quality. Dia menjawab persoalan kepada how, bagaimana dan juga apa di sebalik faktor dan sebagainya. Begitu. Dia menjawab lebih detail. Kalau kuanti ni kita tengok nombor je. Contoh 300, kita interview 300 orang pelajar, 250 bersetuju. Dia yes or no je. Tapi kalau dalam kualitatif, dia detail. Kenapa budak tak hadir ke sekolah, antara sebab-sebab faktor-faktor pelajar lemah dalam subjek ni dan sebagainya. Itu kualitatif. Kalau mix, dia gabung. Guna nombor dan juga menjawab persoalan secara detail dalam persoalan tu lah. Okay. So, yang terakhir, kena bagi tahu juga apa pentingnya penyelidikan you ni. Research you ni penting kepada siapa? Penting kepada KPM supaya dia boleh buat polisi, ataupun penting kepada cikgu sebagai panduan untuk dijadikan guideline untuk mengajar, kan? So perlu sebutkan benda ni. Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, it doesn't matter. Boleh dua-dua. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Kalau you English teacher, you nak buat bahasa Melayu pun boleh. Seingat I, masa I interview, I prepare semua dalam bahasa Inggeris. Tiba-tiba masa interview dia suruh cakap bahasa Melayu. Oh, jam kepala, nak tium balik. So we need to be ready in both languages. Sebab kadang-kadang panel tu bukan panel yang arif dalam bidang kita pun. Dia hanyalah panel penilai berdasarkan dia punya ni lah, kriteria dia. Jadi bersedia dengan dua-dua bahasa semasa interview nantilah. Yang I tak nak cerita lagi interview. Nanti interview I buat session lain. Ni untuk kita lepas sesi yang pertama dulu. Yang ni paling penting. Contoh macam yang this year kan. Daripada 2000 tu, kita nak lepas dulu. Kita nak lepas daripada biar kita jadi top 1000 dulu. Once you lepas that one, masa untuk all out lah. Alright. So, clear kan bahagian ni. Banyak sebenarnya. Dia banyak style. Untuk tulis abstract ni banyak style. You can refer on the internet. You boleh tanya kepada orang-orang sebelum. Dia buat macam mana. Kalau I, contoh I punya tajuk dulu adalah integration of
public speaking and debate into apa? Into curriculum, into English curriculum, something like that lah. Policy based approach. Problem statement dia kenapa? Sebab I nampak budak-budak yang terlibat dengan debate ini, budak yang terlibat dengan debate lebih petah bercakap, lebih berstruktur bercakap berbanding dengan budak yang tak terlibat dengan debate. Dan tak semua terekspos dengan struktur debate dan juga public speaking ini. Jadi disebabkan itu kita nak gabungkan public speaking dan debate ni tidak lagi menjadi aktiviti co-curriculum tapi menjadi sebahagian daripada PDP. That was my first proposal. Tapi sekarang dah bertukar dah. Jadi lain dah. Dan kajian sekarang kita tengoklah kajian sekarang banyak train apa yang berlaku sekarang. Contohnya aplikasi sekarang, cikgu bila kalau I perasan bila cikgu masuk kelas mengajar speaking, mereka hanya ajar bercakap. Mereka tak ajar bercakap berstruktur seperti mana pelajar-pelajar bahas dan juga pelajar public speaking. Kalau pelajar public speaking ni dia ada dia punya modul dia tu untuk dihabiskan supaya dia boleh petah bercakap dan juga cakap dalam keadaan berstruktur. Jadi disebabkan benda tu, itulah kelompongan yang I nak isi. Dan I menggunakan kuali lah nak explore detail. Okay. Right, that's it. Clear. Abstract. Okay. Untuk awal-awal ni jangan put aside dulu universiti mana aku kena pindah rumah ke, duit aku tak cukup ke apa ke, letak tepi dulu. This is just untuk you guys isi dulu. Isi je. Okay. Apa yang berlaku? Yang ni lah. I think this is very important. This is very important sebab I also almost tak perasan benda ni. Dan tak tahu, kita tak tahu. Lepas saja you hantar permohonan, okay, 19 hari bulan 1 tutup kan, masa tu start sekolah dah tu. Bila dah start sekolah ni, kita sibuk, kita tak sempat dah nak fikir benda-benda lain. Kita tak fikir dah. So, penting you kena, selepas je you submit, you kena maklum kepada ketua jabatan, pengetua, guru besar. Sebab mereka akan terima email dalam bentuk email private dia. Email tu akan hantar kod dan password, username dan password untuk pengetua masuk ke dalam penawaran ni dan menyokong kita punya permohonan. Kalau pengetua tak sahkan dan tak sokong, kita takkan dapat. That's it. Itu je. Benda ni sangatlah bahaya. Masa tu I kena pula masa cuti. So kena beringat. Beringat in the sense that maklum kepada pengetua bahawa dan satu lagi jangan kalut saya yang kalut tu. Kalut in the sense that selepas kita submit dia takkan dapat terus. Tapi pengetua ni dia ada tempoh selepas kita submit 19 hari bulan tu. Selepas 19 hari bulan sehingga Februari tak silap I, itu adalah tempoh untuk pengetua sahkan dan sokong. Jadi selepas hantar ni relax je dulu tapi maklumlah kepada pihak sekolah kalau boleh print je you punya receipt submission tu and then bagi kepada pihak sekolah di pejabat, ingatkan dia untuk maklum kepada kita lah. Dan selepas saja pengesahan, maka I think kalau you guys ni submit bulan 1, interview you guys mungkin akan dilakukan pada bulan 4, hujung bulan 4, bulan 5. Maksudnya result akan keluar hujung bulan 4. Result akan keluar hujung bulan 4. Kita selepas kita submit ni, contohnya you guys submit 19 hari bulan sampai 19 hari bulan, sampailah bulan 4 ni you tak ingat apa-apa dah. You tak ingat dah you apply benda ni, you tak ingat. I pun tak ingat. I memang tak ingat, macam blind. Sebab sibuk kan kat sekolah, sibuk buat ni sehinggalah kawan I ingatkan lah masa hari saya makan tu. Kata, you dah check belum? Kata, lupa nak check. Bila check tu baru dapat interview. Okey, dapat interview, mulalah kalut. Sebab tempoh dapat result interview tu mungkin dalam seminggu macam tu je. You akan dipanggil untuk interview dan dalam tempoh ni lah kena siapkan proposal secara detail. Yang tu kita akan sembang kemudian.
I tak nak fokus lagi kepada interview sebab interview dia sedikit kompleks. Kalau interview coursework, dia 5 orang berkumpulan. Kalau interview penyelidikan untuk master, penyelidikan dia seorang-seorang. Ataupun PhD. PhD pun sama, kena present. Dia bagi 15 minit untuk you present pasal you punya research. Itulah beza antara penyelidikan dan juga coursework. Kalau you ambil mixed mode, you akan sekali interview bersama dengan pelajar-pelajar coursework. 5 orang satu interview. Ramai. Okey, selepas tu yalah keputusan taklimat HLP dan sebagainya. Yang ni kita akan detail lah kemudian. Dah. Okey. Okay. Settle. 9.30 kami. Okey, ada soalan? Open. Saya buka soalan kalau nak tanya. Tak baca. Okey, wait. Begitulah dia. Kalau tengokkan kepada syarat kelayakan, boleh kata semualah guru di Malaysia ni layak sebenarnya. Guru Malaysia ni layak untuk memohon. Tak ramai. Masalah dia tak ramai. Sebab itulah, inilah peluang. Inilah peluang untuk you guys. Inilah peluang untuk you guys masuk. Untung sebenarnya HLP ni. Dapat masa sendiri. Yalah, for the time being, saya seronok lah berehat di rumah. Berehat cuti berehat. Ada soalan nak tanya? Saya share ni berdasarkan pengalaman saya isi last year lah. Gitulah. Sedikit. Tak ada? Betul? Nak tambah tu? Rasanya semua cikgu-cikgu master ni. Lepas tu ada ke? Lepas tu balik dah. Betul lah? Tak ada Okay. Kalau tak ada, best of luck to everyone. And then kalau you guys ada soalan personal, you can go to Instagram I kot. Instagram I public je. Muhammad_Syahril Niza. And then kat situ you just DM lah. Tanya apa-apa. I lebih perhatikan di Instagram kalau soalan. Kalau orang nak PM berbanding dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp banyak sangat benda lain kan. Kalau ada apa-apa nak tanya, you can ask me directly lah. Gitulah kot. Memang expect dah tak ramai. Saya just record sebab ada kawan-kawan lain tak dapat masuk hari ni. Dia nak tengok video. So I record lah ni this one. Okay. Kalau ada ya ke clear sangat? Sebab I dulu kan memang tak ada siapa. Adalah guide Fatin Amirah and then beberapa lecturer lain tu. Tapi bab pengisian ni memang sendiri je explore. Jadi you guys beruntung lah dapat benda ni. Kalau nak tanya, I am ready to answer. Perpindahan ke apa ke, dia ada allow dia. Okay, saya baru dapat mas. Kalau PhD. Okay. Kalau PhD untuk master dalam bidang sama, tak semestinya. Memang ada. Contoh kita tengok, you boleh ambil bidang lain pun sebenarnya. Cuma dia akan jadi sedikit struggle bila kita nak explain kepada panel nanti. Awal-awal ni fokus kepada nak lepas interview je dulu. Nak lepas interview je dulu. Nak lepas permohonan je dulu. Saya jangkakan tahun ni permohonan akan lebih tinggi sebab tahun lepas antara yang paling ramai direkrut, 483 orang. So daripada 483 orang ni, for sure dia ada kaki-kaki dia yang nak join juga. So target untuk lepas permohonan awal dulu dengan menyediakan abstrak yang cantik. Okay, untuk lompat bidang lain tu boleh. Macam saya cerita tadi, ada kawan saya dia TESA, dia pergi ke bahagian pendidikan khas tu, dia akan soalan yang berkaitan pendidikan khas yang dia sendiri tak tahu. So kena fasih dan mahir dalam bidang yang itulah.
Antara kriteria yang tak dipilih pada awal-awal ni adalah contoh dia hanya hantar tajuk saja. Dia copy and paste. Dia copy and paste. Dalam ni kan, dalam abstract ni, yang ni. Dalam abstract ni, jangan copy and paste. Type balik. Satu lagi, bila kalau kita guna AI, ChatGPT ke apa ke, sebolehnya rephrase lah ayat kita sendiri, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tak kisah. Sebab kadang-kadang ada yang dash tu kan, dash tu sangatlah bahaya, dia detect lah. So saya rasa by next year, kalau boleh, rasanya dia akan mula guna AI detection kot. Maybe lah, I tak pasti. Tapi tahun I tu, I pun terlupa nak tulis tajuk. I tulis karangan je. Satu perenggan jangan lebih 250 atau 360 patah perkataan. Dan dalam tu ikutlah yang ni, bukan, mana tadi? Okay, ikut this one then I think you are fine lah. Tak perlu ada reference, tapi you boleh letak, tak ada masalah. You boleh letak reference siapa. Tapi I rasa lebih baik you explain bidang yang you nak troka tu berbanding you letak citation banyak-banyak. Apa lagi kalau antara penyebabnya? Tapi boleh jadi juga penyebab sebenarnya bidang yang kita nak pilih itu sangat terlampau jauh dengan bidang yang degree kita. Kan? Boleh jadi. Tapi setakat ni kalau proposal abstract you strong, okey. Yang jadi masalah macam tadilah, dia hanya tulis tajuk saja. Okey, ada lagi? Dia masalah yang kena ready bila SLP pendidikan ni sakit belakang lah. Ngadap banyak laptop. Macam I sekarang sakit belakang. Tak ada? Kalau tak ada, I rasa tutup lah. Saya mendoakan semoga semua yang terbaik lah untuk anda semua. Semoga dapat lah. Kalau lulus yang ni, PMPM lah. Lulus bahagian yang pertama, kita boleh teruskan dengan interview. I rasa interview ni you kena jadi extravaganza sikit. Sebab you kena tarik hati panel. Satu hal, topik you kena fasih lah satu hal. Yang itulah yang membezakan antara orang yang dapat dengan tak dapat. I perasan yang tu je. Dia kena berani bercakap. Okay, best of luck everyone. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh ya, thank you so much. I pun tengah struggle kan, belajar.